Ini contoh minah yang tak perlu makan ubat kolesterol. Jom kita tengok blood test dia. Korang boleh nampak, tengok dekat bawah tu blood test dia. HbA1c, kadar gula purata 3 bulan yang lepas sangat rendah, 4.9% saja. Maknanya minah ni tak ada kencing manis dan besar kemungkinan tak ada metabolic syndrome ataupun insulin resistant. Kalau tengok yang bawah ni pula, nampak uric acid dia pun tak tinggi, 294 saja. Bermakna tak ada hyperuricemia, tak ada inflammation dalam badan dia. Kalau kita tengok total kolesterol dia, nampak macam tinggi sikit, 6.6. Tetapi total kolesterol tak membawa apa-apa makna kepada kesihatan pesakit. Kena tengok yang bawah-bawah tu. Bila kita tengok triglyceride dia, baik. Triglyceride ni adalah lemak di dalam darah yang hati kita buat daripada gula dan karbohidrat yang kita makan. Dia punya triglyceride, korang tengok bawah dia, 0.71 saja. Kurang daripada 1.0. Itu adalah angka yang baik, bacaan yang baik. Bila tengok bawah ni pula, kau nampak HDL dia, kolesterol yang bagus. HDL ni high density lipoprotein. Tugas dia adalah ambil kolesterol yang berlebihan daripada saluran darah, daripada tempat-tempat lain dalam badan kita, dia bawa pulang kembali kepada liver untuk recycling. Jadi kita panggil HDL ini adalah reverse cholesterol transport. Kadar dia tinggi 2.18, bermakna dia sihat dan baik. Walaupun LDL dia nampak macam tinggi sikit, korang tengok bawah tu, 4.1, terlebih daripada normal value yang lab bagi. Tetapi semua metabolic parameter dia lain semua normal. HbA1c normal, glucose normal, uric acid tak tinggi, triglyceride rendah, HDL tinggi. Bermakna tak perlu makan ubat kolesterol. Terutama je kalau dia tak ada resiko lain. Tak ada isap rokok, tak pernah kena serangan jantung, tak pernah kena stroke. Moral of the story, total cholesterol is useless. Look at the numbers below that. Thank you.